Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So, hari ni aku nak bawa korang ke Suka Dessert. Okay, this is the second time kot aku datang sini. And kenapa aku datang sini hari ni, sebab aku ada kenduri kat sebelah ni je, dekat apa ni, Selayang Capital Hall ke apa benda ni kan. So dalam tu kita terus ke sini lah, sebab memang depan ni je. So ya, kalau tak memang aku tak datang lah, jauh kan. So ya, dalam tu kita datang. Sebelum ni aku try dia punya apa, cake in a bowl lah, yang dia punya signature lah, cake in a bowl apa jadah semua, dia punya pastry semua kot. Kali ni tak tahu nak makan apa lagi, tapi tengok lah, maybe cake in a bowl lagi ke, tak tahu lah, untuk masuk ke dalam video ni kan. So ya, jom, let's go. Okay guys, tu dia orang beratur alamak, yang kasih sikit je ni, tapi yalah weekend, expected lah. Sambil-sambil beratur ni dapat coklat dekat budak-budak ni. Bagus staff dia orang ni. And sambil-sambil beratur dia bagi juga menu untuk korang tengok terus lah. Senang masuk terus boleh order. Okay guys, so inilah ruang membelinya. Seingat aku last time aku datang sebelah kiri ni kosong, tapi sekarang dia dah berubah. So cara dia, beli kat belah sana, beratur kat sebelah sini untuk ambil produk yang kau belilah. So untuk kali ni aku decide untuk try bucket cookies dia. This is the first time aku try bucket cookies dia, sebab last time aku datang tak ada. And also dia punya pistachios in a bowl. And bucket cookies dia didatangkan dengan susu Farm Fresh dan ais lah. So ini dia produk yang aku beli. Tak banyak sebab kita orang baru daripada kenduri, so masih kenyang. So kita order tak banyak lah sebab takut tak habis. So let's try. And by the way guys, bucket cookies dia memang baloi guys. Aku ambil size small, tapi kau tengok dia letak melimpah-limpah guys. So aku nak tuang dulu dia punya susu Farm Fresh. So basically dia bagi sekali dengan susu ni adalah untuk korang cicah lah bucket cookies tu. So itu cara makan dia. Kau cicah dengan dia punya susu, and then kau makan. Dia punya cookies memang sangat-sangat sedap guys. Okay, kenapa? Firstly, aku sangat-sangat suka dengan dia punya texture. Kenapa? Sebab dia very crunchy guys. Very crunchy. And dekat tengah-tengah biskut tu banyak air holes. So benda tu membolehkan bila kau cicah dengan susu tu serap masuk dalam biskut tu dengan jayanya, but masih lagi dapat kekalkan dia punya crunchiness tu. So bila kau gigit biskut tu still crunchy, tak lemau, tapi kau still akan dapat rasa susu tu juga. Jadi apabila rasa lemak-lemak susu Farm Fresh tu digabungkan pula dengan rasa coklat cookies ni yang tak manis sangat, ada rasa pahit-pahit coklat tu sikit, so buatkan kombinasi rasa tu lebih wow lah pada aku. Memang sedap, and dia macam boleh jadikan snack lah. So next adalah pistachios in a cup. Okay, so sebelum ni aku pernah order, tapi aku order chocolate cheese in a cup. So ini flavor baru, aku nak rasa lah. Let's go. First thing that hit my taste bud is actually rasa pistachio dia. Pistachio yang agak kuat sebenarnya, sebab dia punya pistachio sauce dia tu agak likat. So rasa, kau boleh rasa that nutty flavor daripada pistachio tu. And rasa nutty flavor tu digabungkan dengan rasa cheese cream dia, rasa masam-masam manis daripada cheese cream tu. Basically dua rasa ni dilengkapkan dengan rasa white chocolate. White chocolate yang diletakkan dalam ni juga. So basically tiga rasa ni bila dia combine, dia bagi satu rasa yang very thick, very rich, and basically macam ada satu letupan dalam mulut kau, letupan kemanisan. Sebab dia to be honest agak manis lah. Dan walaupun cup tu nampak kecil, tapi kau nak habiskan tu agak struggle lah kalau kau nak habiskan seorang-seorang. And by the way, kenapa pistachio dia rasa kuat? Sebab kau tengok bawah ni, kacang-kacang pistachio tu letak kat bawah untuk menambahkan lagi rasa pistachio tu. Okay guys, jadi untuk Suka Dessert, pada aku rasa tak pelik lah kenapa Suka Dessert tu boleh maintain dia punya performance. I mean like, kau tengok lah, even sampai sekarang weekend masih lagi orang beratur panjang macam tu. Walaupun nampak panjang, tapi pada aku sebab dia punya efficiency dan dia punya sistem yang agak teratur dan sistematik, membuatkan walaupun beratur panjang, tapi duration untuk kau beratur tu hanya dalam 5 ke 10 minit. Tapi nak cakapnya kat sini, kenapa walaupun Suka Dessert tu dah lama buka, tapi masih lagi orang beratur ramai macam tu untuk pergi, adalah disebabkan kualiti yang dijaga untuk setiap produk dia. And I would say nak cakap harga dia murah, tak adalah murah sebenarnya, agak pricey, tapi
boleh kata harga dia tu setiap produk yang kau bayar dengan harga yang kau setiap produk yang kau dapat dengan harga yang kau bayar tu is worth the price lah. Basically you get what you pay for lah. Bukannya kau bayar mahal tapi kau dapat yang orang kata kualiti yang rendah pada tu. So ada je yang lagi, pada aku ada je yang lagi murah pada dia, tapi mungkin tak akan dapat kualiti yang sama macam dia buat lah. And ataupun ada lagi mahal pada Suka Dessert ni, tapi kualiti dia maybe lagi better lah pada Suka Dessert lah. Tapi I would say untuk Suka Dessert ni aku puas hati dengan segala benda yang aku makan for the second time. Okay, so yeah, I will give a rating of 9.8 out of 10 untuk Suka Dessert. So aku rasa itu saja untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam video food review yang lain. So jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi in the next video. Bye. Assalamualaikum.